Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita panggil orang sukan silat hadir dalam podcast Ngopi Warisan. Ya. Cik Fazli sihat? Terima kasih. Banyak sihat alhamdulillah. 6 tul. Ha? 6 tul. 6 tul. Bukan 6 jelaka, 6 tul. Jelaka tu. Memang hujan tadi. Lepas tu on the way rasa macam balik kampung tu. Sampai-sampai tengok memang betul kampung Dah lah dapat tempuh 6 tul kan? Ya. Macam balik kampung. Macam balik kampung. Sedangkan dekat je pun dari mana? Ya. Dari AU Keramat. AU Keramat sampai sini Lekas. 6 tol berapa ringgit tu kan habis. Ya. Dan minyak lagi. Lepas tu sampai tengok ada blok kampung. Ui, memang macam kampung lah. Macam kampung. Rasa. Saya pun memang tak ada kampung. Oh ya. Saya memang asal Kuala Lumpur. Okey. Besar di Kuala Lumpur lah. Sekolah di Kuala Lumpur, kerja pun Kuala Lumpur. Memang kalau kita duduk macam ni kira akan dapat rumah. Memang rasa macam kampung. Walaupun sekat jalan lah, walaupun separuh ni. Ya. Sana batu ni. Ya. Ni pun belakang batu. Belakang batu dia gimmick lebih ni. Alhamdulillah. Okey, selamat datang ke podcast Ngopi Warisan. Podcast yang orang kata taklah popular sangat. Popular. Tapi kurang-kurang kita ni perjuangan silat. Ya, betul. Tadi pun saya mukadimahkan daripada bawah tadi sampai ke atas. Saya kata saya ni nak berjuang apa lagi. Kita nak berjuang macam guru-guru dulu, merantau sampai ke Singapura macam dulu cerita gayung ni kan. Datuk Mio dari Taipei pergi ke Singapura semua tu zaman dululah. Zaman kita lah ni, hak ni lah perjuangan kita. Ya, betul. Menyampaikan dalam wadah dalam bentuk moden lah. Bentuk moden. Dan hari ni tuan-tuan saya bawa coach Hazli, iaitu ketua jurulatih untuk tim KLSS Kuala Lumpur Sports School yang sekarang sedang meniti nama yang menggerunkan ramai tim lawan. Tak lah. Anak saya pun kalau dia diundi penyumbang KLCS dia alamak dia cuak dah. Dia risau dah. Bermaksudnya pembangunan sukan silat di KLCS antara pembangunan yang digeruni ramai orang lah. Alhamdulillah. Kan? Yalah. So for sure hari ni kita bawa cikgu pun memang kita nak sembang secara detail juga pasal dua tiga benda yang baik, positif, dan juga yang mungkin negatif atau yang mungkin sedang orang duk resah sekarang ni tentang peraturan dan sebagainya. Tapi sebagai mukadimah dia kan. Cikgu di KLSS memang ada sukan silat. Okey, pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah. Yang ni penting bagi saya. Ucap terima kasih. Syukur alhamdulillah kerana saya dijemput lah untuk Ngopi Warisan ni. Saya rasa panel-panel yang dijemput ni semuanya memang nama besar. InsyaAllah. Jadi saya pun rasa besar macam saya WhatsApp gitu kan, kalau boleh, kalau ada orang yang lebih layak. Kita nak bagi semua kalau boleh. Semua. Ya. Jadi berbalik pada soalan tadi tu, sejarah di sekolah sukan ni asalnya adalah sekolah harian biasa. SMK Seri Titiwangsa. Ya. Jadi saya posting di situ 2006 sehinggalah sekarang. 2006. Ya, 2006 hingga dah sekarang. Lama tu dah kena tukar tu tengok. Sepatutnya. Kan. Jadi pada mulanya dia sekolah harian biasalah. Campur lelaki sahaja. Campur lelaki saja. Dan pada 2010 sekolah tu dinaik taraf sebagai sekolah sukan negeri. Kalau ikut perancangan KPM, setiap negeri dia mesti ada satu sekolah sukan negeri. Dan kalau di KL, sekolah SMK Seri Titiwangsa, sekolah sukan negeri Kuala Lumpur. Jadi kalau ikutnya sukan yang ada dibangunkan di situ ada 6. Dan kebiasaannya silat ni disebut-sebut juga sebagai sukan elektif. Sebab dia tidak ada dalam kalender MSSM. Dia ada di luar musim. Ni topik best ni. Orang nak marah. Di luar musim. Maksudnya dan dulunya silat ni di bahagian co-curriculum. Yang tu lagi parah. Dulu okay. Jadi sejak 2000 baru-baru ni dekat saya rasa dalam 2 tahun lepas, silat telah keluar satu perkeliling, telah masuk ke bahagian sukan. Dulu unit uniform. Ya, unit uniform. Okay. Jadi kita tertanya-tanya juga kenapa silat ni diletakkan di bawah unit uniform. Maksud saya seni mempertahankan dirilah. Taekwondonya, karatenya dan juga silatnya. Dan apabila kita melihat pembangunannya ataupun perjalanannya tu, dia agak macam tergantung. Dia punya silibus berbeza dengan pengakap.
Ya, ya. Jadi bila unit uniform dia adalah silibus perkemahan. Kawat semua. Dia ada kawat. Jadi bila sebut silat ataupun seni mempertahankan diri, dia tak ada benda tu. Lawak lah jadinya. Dia bila jadi macam tergantung lah. Hari koko, ya. Berakap kawat, kawat, silat kawat pun. Silat tak boleh kawat. Silat buka bunga. Buka bunga. Okay. Jadi alhamdulillah dengan perjuangan yang saya rasa dimainkan oleh Pesaka Malaysia juga, Biro 1S alhamdulillah silat telah dinaikkan sebagai salah satu sukan yang perlu dibangunkan. Saya rasa benda ni selaras dengan baru-baru ni pun Majlis Sukan Negara telah menyenaraikan silat antara 20 buah sukan ataupun 20 jenis sukan yang diletakkan berprestasi tinggi. Jadi memang sesuai lah dengan jalurnya. Apabila silat ini diletakkan di bawah sukan, dan kalau kita tengok kemenjadian atlet-atlet ataupun pesilat-pesilat ni lebih kepada berbentuk sukan. Sukan lah, yalah. Jadi di Sekolah Sukan Negeri Kuala Lumpur ada 6 lah sukan. Bola sepak yang menjadi utama, dan olahraga track and field, dan hoki, kemudian takraw, and then bola jaring, dan akhirnya sukan tempur, silat. Dan untuk pengetahuan Azrul juga, di Sekolah Sukan Negeri hanya satu saja sekarang ni yang juga merupakan pelopor lah untuk pembangunan sukan silat. Dan di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu, tak silap saya setakat ni kita ada 6, dan akan buka satu lagi di Perlis. Sekolah sukan yang ada silat? Maksud saya Sekolah Sukan yang Sekolah Sukan Malaysia. Okey, so sekarang ni dah ada 6. Yes. Jadi bermakna salah satunya akan dibuka di Perlis yang terkini, tetapi yang hanya membangunkan sukan tempur ni di Sekolah Sukan Malaysia adalah di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Jadi bermakna Sekolah Sukan Negeri adalah di Kuala Lumpur yang membangunkan sukan silat, dan di peringkat nasional adalah di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Patutlah Kuala Lumpur, Terengganu ni kalau remaja kebangsaan semua tu memang dominan lah. Ya, itu tak dominan juga sebenarnya, ada cabaran, tapi consider macam kalau saya ni saya potong jap. Saya flashback balik zaman saya ni antara yang senior di Kuala Lumpur lah. Saya mula mewakili Kuala Lumpur tahun 1996. Zaman itu kemunculan atlet-atlet sukan dari sekolah ni tak berapa nak dominan pun. Betul. Kan zaman tu lah saya rasa tak ada nama yang digeruni sangat pun. Tapi sekarang ni dah nampak dah Kuala Lumpur ni dia ada. Okey, antaranya ada sekolah sukan, antaranya ada PTM. Dulu tak ada. Kita anggap macam tim ni pukul rata je lah. Tapi sekarang dah boleh nampak lah ada dominan tu. Saya melihat benda ni ada satu persaingan yang sihat. Memandangkan kita ada nama di peringkat MSN. Maknanya Majlis Sukan Kebangsaan lah, Sukan Negara, yang mana silat tak pernah tidak menghadiahkan emas di temasya-temasya sukan yang 5 bintang. Ya. Jadi bermakna saya rasa pembangunan sukan silat ni dengan wujudnya kelab-kelab, antaranya yang sekarang ni pun saya rasa tengah banyak program semenyih fighter. Oh jangan, kami baru lagi, kami budak baru bertatih. Maksud saya dah ada kemunculan kelab-kelab baru. Yes. Yang saya rasa melihat kemenjadian atletnya lebih kepada berbentuk sukan. Betul. Berbentuk sukan. Tak nafi lah. Tak nafi ya bahawa dengan menceburi sukan, kelab-kelab ataupun pertubuhan-pertubuhan tu dia nampak lebih menonjol lah. Ya, betul. Kalau sebagai fighter tu, kalau sekadar kita fokus kepada pertubuhan pelajaran silibus semata-mata, mungkin sebenarnya fighter ni hanya akan kekal di semenyih ajalah. Ya. Tapi dengan kami wujudkan sebenarnya fighter sebagai team fighter ni, nampaklah juga dia ada merasa lah pergi tengok dunia luar sikit kan. Kalau kita tengok sekarang ni pertandingan remaja dunia kan. Remaja dunia. Saya rasa semua negara sekarang ni sudah mula membangunkan pembangunan di peringkat remaja, kerana proses itu akan akhirnya nanti mereka ni akan diserap ke tim nasional. Ya. Jadi saya rasa dengan wujudnya kelab-kelab yang sekarang ini saya rasa macam
cendawan selepas hujan ni, tumbuh selepas hujan ni sebenarnya satu idea yang baik, cuma kita kena kawal lah. Kena kawal kenapa? Kita kena kawal sebab macam saya cakap lah, kegairahan atlet-atlet ni untuk mencipta nama, kadang-kadang dia mempengaruhi juga dari segi adab, dari segi sikap. Dan yang paling penting adalah dari segi akademik. Oh ya? Ya, sebab saya rasa dua-dua ni mesti selari. Di peringkat. Tapi orang kata dululah, orang kata budak-budak sukan ni akademik hauk. memang dah itulah perangai. Bukan dia susah nak dapat orang yang seimbang kan. Betul. Payah nak dapat orang yang balance. Dia sukan pun padu, akademik pun padu. Biasanya tak apalah, hauk lah. Saya dulu sekolah menengah Anderson Ipoh. Okey. Dia ada 2 program. RK, rancangan khas. Geng-geng skema lah. Saya lah antara itu geng-geng skema kan. Satu lagi dia panggil TC, Tunas Berlang. Yang itu geng-geng hoki, geng-geng olahraga, geng rugby. Yang dia ambil kerana sukan. Biasanya 2 ni nampak beza yang jauh lah. Yang ini geng-geng memang geng-geng pandai-pandai, bukan pandai-pandai lah, geng-geng ulat buku lah. Yang ini geng-geng memang lantak pi lah. Apa nak jadi ya? Apa nak jadi lah. Aku yang tahu, aku bawa kayu hoki, aku belajar. Kan? Tapi sebenarnya pemikiran ataupun paradigma seperti itu patut dihapuskan lah. Contoh kita tengok kalau anak tu nakal, parent tak boleh nak kontrol, tempatnya hanya layak di sekolah agama, sekolah pondok, betul, contohnya setuju, gitu setuju. Kan. Jadi budak lambakan. Jadi budak yang malas belajar, engkau ni tak boleh pergi mana-mana, sumbat dia pergi sekolah sukan. Jadi konsep itu sepatutnya tidak berlaku lah. Sebab bagi saya lah, contoh di sekolah sukan Kuala Lumpur, 4 tahun berturut-turut SPM 100%. Wow. Jadi walaupun budak tu training pagi 6.30 dah mula training, and then masuk sekolah pukul 8.30 belajar, kemudian balik pukul 1.30. Kalau kelas sains tu balik pukul 2.30, ke asrama makan, and then turun balik training pukul 3, pukul 4 sampai pukul 6. Malam dia orang ada prep dan sebagainya, kelas mengaji. Tapi jadi saya rasa benda tu masa tu sangat pack lah. Tapi saya setuju dengan Azul cakap tadi, kebiasaannya budak silat, budak sukan ni sebenarnya dia otaknya tu sangat cergas. Sangat cergas. Sebab saya melihat kepayahan mereka berlatih, kesungguhan mereka berlatih, sebenarnya dia orang serapkan juga dalam akademik. Jatuh bangun, gagal, berjaya, dan sakit, bangkit balik. Jadi benda tu sebenarnya sinonim dengan apa yang sepatutnya dibuat dalam akademik juga. Dan kebanyakannya berlaku. Dan budak-budak sukan ni biasanya last minute lah. Last minute. Memang last minute. Macam kita jugalah. Betul. Dalam pertandingan kebanyakannya last minute. Dan semasa last minute tu lah sebenarnya mereka bawa sekali semangat sukan tu dalam akademik, dan akhirnya nak kata tak cemerlang, saya rasa tak betul juga. Sebab ada je budak-budak sekolah sukan yang jadi pilot. 8A sekali dekat cikgu, yang jadi inspektor pun ada. Jadi bergantung kepada apa kehendak atlet tu sendirilah. Sebab bagi saya, kalau di sekolah sukan ni sebagai tapak pertama, apabila dia berjaya, dia akan masuk ke universiti dan ambil diploma. Dan kebiasaannya selepas diploma itu baru dia akan fikir kemana dia nak tuju. Ada yang lepas diploma tu dia rasa macam dia tak boleh pergi ke bidang kejurulatihan. Kemudian mungkin dia ambil bidang perguruan, ataupun bidang-bidang yang dia rasa yang dia perlu lebih pada dia. Jadi dia akan tukar semasa dia ambil ijazah. Okey, tadi saya nak potong pasal yang MSSM. Saya tak nak faham sangat situasi sukan silat di sekolah-sekolah ni. Tapi saya perasan sekarang hampir semua sekolah ada silat. Hampir. Terutamanya sekolah menengah. Betul. Sekolah rendah ni consider ada lagi lah yang masih lagi kosong. Betul. Sekolah menengah ni hampir. Kami pun kadang-kadang ada yang hampir semua ada yang pengetua dia tak pandang langsung pun nak buka silat, memang dia tak bagi pun. Sini pun saya terang cakap, kat sini saya aduk pening. 2-3 sekolah kat sebenarnya ni kita cuba nak buka sekolah menengah, pengetua dia tak layan, tak bagi, pening lah gitu orang pun. Tapi tak apalah. Cuma tadi disebut pasal MSSM, saya pasal banyak kali juga kita tengok sukan silat ni tak dibawa ataupun
tak dipertandingkan ataupun ke memang tak ada dalam kalender MSSM? Tidak ada. Sebab apa tak ada? Sedangkan kita dah kata sukan. Ya, dia sebenarnya MSSM ni dia bukan mudah untuk kita masuk dalam senarai. Dia ada beberapa prosedur yang ketat untuk melayakkan MSSM ni, satu-satu sukan tu dimasuk dalam MSSM. Biasaannya di peringkat KPM lah, BSKK. Kena berbincang dan juga ada syarat-syaratnya yang saya pun tak berapa pasti syarat tu. Tapi apa yang saya tahu selepas saya bertanya, ada beberapa syarat yang utama yang menyebabkan kita ni boleh masuk. Mungkin memakan masa sikit lah. Tetapi walaupun tak masuk dalam kalender MSSM, kita tetap boleh menjalankan pertandingan di luar kalender MSSM. Ada juga yang sukan-sukan yang hebat tetapi tidak masuk dalam MSSM. Contoh bowling kan? Tak masuk dalam MSSM. Tak masuk. Okay. Kemudian mungkin kayak tidak masuk dalam pelajaran mungkin sukan ada. Sukan tempur lain ada masuk tak? Sukan tempur tak ada. Tak ada langsung? Belum lagi. Oh, semua tak ada? Semua tak ada lagi. Okey. Tidak ada. Walaupun kita ni penyumbang antara pingat yang besar dalam sukan C bergaya. Saya mengharapkan seperti mana juga yang kita sebut tadi, dulunya silat diletakkan di bawah koko. Yes. Kita juga mengharapkan pada satu hari nanti, kita tak tahu bila, tapi proses itu tetap berjalan. Silat ataupun sukan tempur dimasukkan di bawah MSSM. Bukan silat saja. Maksud saya contoh pada tahun ini, contohnya bulan 9 MSSM untuk sukan tempur. Jadi sukan tempur yang ada contoh. Okay. Yang popular biasanya sukan silat. Taekwondo, Taekwondo, karate, wushu contoh. Jadi setiap negeri mengambil peranan untuk menjadi tuan rumah. Tetapi disiplin-disiplin tertentu ni dia akan keluar serentak. Contohnya bulan 9, contohnya Kuala Lumpur jadi tuan rumah untuk silat. Johor jadi tuan rumah untuk taekwondo. Melaka jadi tuan rumah untuk wushu. Jadi pada bulan 9, pada tarikh-tarikh tertentu, semua disiplin-disiplin sukan ini akan bergerak ke destinasi masing-masing untuk menjalankan aktiviti MSSM lah. Itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan disiplin-disiplin lain. Kan? Tapi kalau kita sebut pasal silat, itulah perjalanan dia. Adalah. Tapi tahun ni dah dengar ada tak apa plan untuk tahun ni tidak ada, tetapi kalau yang saya pasti ada satu kalender yang tak pernah miss dalam KPM. Iaitu Asian School Game. Tapi itu dah pergi ke depan. Dah pergi sampai ke Asia. Di Malaysia ni. Tapi di Malaysia tidak ada dalam MSSM. Jadi lompong kat situ. Jadi saya dipahamkan bulan 6 ni banyak daerah-daerah dah start buat, macam Selangor pun nak buat MSSD. Macam mana boleh ada MSSD kalau tak adanya MSSM? Dia sebenarnya perkataan MSSD, MSSM tu sepatutnya tidak boleh digunakan. Sebab kita memang tidak ada dalam kalender. Tidak ada dalam kalender. Mungkin di peringkat daerah mungkin. Tetapi bila kita nak gunakan perkataan MSSM, MSSD, sepatutnya tak boleh. Sebab kita tidak ada dalam kalender. Kita hanya ada di luar musim. Jadi mana hala tuju diorang bila dah menang daerah, tiba-tiba negeri tak buat, ataupun negeri buat tiba-tiba kebangsaan tak buat. Itu yang kita buat program 1S1S. Inilah sebenarnya yang kita nak tarik atlet-atlet yang ada di peringkat daerah untuk kita kumpulkan di peringkat negeri. Sebab kita mesti ada satu jalan penyelesaian. Dan antaranya adalah yang dibangun oleh Pesaka sendiri, program 1S1S. Jadi program 1S1S ni juga, kalau tak silap saya untuk tahun ni telah dibincangkan. Kita akan adakan 1S1S ni, pertandingan peringkat negeri, yang mana pemenang peringkat negeri ini akan dibawa ke Brunei. Pemenang peringkat negeri ke peringkat kebangsaan? Peringkat kebangsaan akan dibawa ke Brunei untuk ASG. Bila ASG? Kalau ikut kalendernya bulan 11. 9 Habis selama ni macam mana diorang bawa tim Malaysia ke SG kalau kata tak ada pemilihan peringkat Malaysia? Memang ada. Kita memang ada pertandingan. Memang ada pertandingan. Kalau dia tak ambil di peringkat 1S1S pun, dia akan ambil di peringkat remaja. Di peringkat remaja tu dia akan ambil lah untuk pergi ke ASG. Tapi mungkin bagi saya, pendapat saya pula, dari segi
laluan dia tu tak berapa nak proper lah. Ya, betul. Dia ada lompong. Ada lompong lah. Ada lompong. Macam kita kata Sukma. Ya. Sukma dia ada, kalau macam Selangor daerah dulu, Ya, lepas betul. daerah pergi negeri, lepas negeri baru pergi ke Sukma kan. Betul. Dan dari Sukma barulah kita Malaysia akan tapis untuk masuk ke skuad pelapis ke apa ke, kebangsaan. Kebangsaan Ya, kan. betul. Itu yang benda yang saya definisi saya letak sebagai macam anak tiri yang menyumbang emas. Dia bagi emas kepada skuad Malaysia dalam SEA Games, tapi proses pembangunan tu tak cantik. Dia ada lompong sana lompong sini kan. Ini pendapat saya lah. Kalau kita tengok sukan yang memberi sumbangan emas yang banyak adalah sukan individu. Ya, individu betul. Antaranya silat lah. Silat. Kalau kita tengok kadang-kadang bila kita cakap 7 pingat emas, suka-suka lain macam terkejut juga. Bola sepak satu je contoh Memang kan. Satu je, main ramai. Main ramai. kita 7 pingat emas, 13 gangsa kan. Ya betul ni kan. Tapi sebenarnya kalau kita fikir dari segi pingat, memang sukan individu ni sepatutnya diberi keutamaan. Ya. Baik di peringkat KPM, baik juga di peringkat MSM. Kalau MSN ataupun Majlis Sukan Negeri, Majlis Sukan Negara melihat sukan individu ni boleh senang mencipta nama sebenarnya. Kalau kita tengok majoriti juara-juara dunia, majoriti ni datang daripada sukan individu. Betul. Jadi sepatutnya pihak KBS khususnya kan telah melihat benda ni, nampak benda ni, dan pihak sekolah juga saya harap KPM juga nampak benda ni untuk kita highlightkan atlet-atlet peringkat individu untuk jadi ke depan lah. Yelah, kalau ikutnya rekod-rekod Malaysia pun, olahragawan Malaysia, olahragawati banyak datang daripada individu. Ya, betul. Sazali lah, Shalin Zulkifli, Al-Jufri Jamari, Siti Rahmah semua, renang lah. Dulu zaman Nurul Huda kan, semuanya datang daripada sukan-sukan individu. Kalau ikut pasal anugerah ni dan baru-baru ni kita agak rasa macam bangga lah. Kerana salah seorang atlet kita atlet di Sekolah Malaysia Sukan Terengganu SSMT, dia anugerahkan anugerah khas di anugerah MSSM Milo. Tak pernah berlaku. Anugerah MSSM Milo. Ya. Tapi dia atlet silat. Dia atlet silat. Tak kecelaru tu. Itu yang saya kata tu. Bab anugerah kau bagi tapi kan. Jadi saya sangat terharu lah melihat perkembangan ini. Dulunya sama macam Jufri. Tak pernah silat apa. Dapat anugerah, dapat olahragawan. Yes. Turut tu. Lepas Jufri pula sama dengan Siti Rahmah. Dengan Siti Rahmah dapat pula olahragawati. Betul. Kemudian coach pun dapat. Terbaik. Yes. Jadi bermakna perkembangan ini nampak. Yes. Cuma dia kadang-kadang macam Cik Small lah. Saya nampak menimbul. Cik Rosli, saya nampak dia macam satu konflik tau antara pengurusan sekolah ataupun KPM sendiri dengan dia ada macam keliru tentang strategi dia orang sendiri tau. Sebab ini cikgu mungkin tak boleh nak hentam KPM, saya boleh. sebab cikgu sekolah kan. Tapi saya sendiri saya melihat, saya sendiri hadir dalam satu program, ini cerita lama lah, dalam satu kejuaraan festival silat Nusantara di Terengganu tahun 1997. Ketika itu Tun M sebagai PM. Dan dalam satu convention Tun N mengumumkan bahawa silat diwajibkan di semua sekolah-sekolah dalam Malaysia. Silat diwajibkan. Dan walaupun ketika itu dia macam sendu-sendu, tak apa nak disambut baik oleh KPM sendiri, dibuat pula pengumuman kedua oleh, kalau saya tak silap, oleh TPM, iaitu Wan Azizah dulu. Pun pernah sebut silat akan diminta dibuka di sekolah-sekolah. Saya ingat lagi time tu. Kalau saya tak silap lah, sorry lah. Kan rasanya ada yang disebut kan oleh TPM ketika itulah. Tapi sampai ke hari ini masih lagi ada konflik, sedangkan arahan dikeluarkan oleh pimpinan negara. Yang mana nak lihat silat tu wajib kena ada di sekolah-sekolah. Malah zaman Datuk Seri Najib sendiri pernah mengumumkan silat sebagai benteng pertahanan ketiga negara. Macam-macam pengumuman dibuat oleh pimpinan yang high level ni. PM yang buat pengumuman ni. Tapi penyudahnya di peringkat KPM sendiri macam tak pandang pengumuman tu. Bila nak buka, tak boleh. Nak buat ni tak boleh. Saya rasa di peringkat KPM jelas. Pekeliling-pekeliling pun tidak melarang untuk silat aktif di sekolah. Cuma kita berbalik kepada kita juga sebenarnya. Jurulatih yang hadir ke sekolah, kemudian ada masalah-masalah yang diwujudkan oleh perguruan-perguruan di sekolah. Jadi
benda-benda yang berbalik pada kita pun kita kena kaji juga. Bagi saya benda tu jelas. Dari segi perkelilingnya tidak pernah melarang pun. Boleh buka kan. Jadi atas persetujuan ketua jabatan. Maksudnya pengetua kuasa autonomi kan? Yes, kuasa autonomi. Cumanya sebelum ini kita pernah jugalah dengar beberapa isu yang melibatkan silat di peringkat sekolah kan. Dan kita jarang dengar taekwondo. Ada isu? Tak ada isu. Jadi kelemahan-kelemahan ini juga kita perlu fikirkan bersamalah. Cara kaedah kita, PR kita. Kemudian kalau kita tengok salah satu contoh yang kita tengok Cikgu Halim, KCH, Kelab Cikgu Halim. Saya rasa di Kuala Lumpur tu semua sekolah dia masuk. Dia tapau habis. Sampai Kajang semua. Bangi semua dia. Jadi maksudnya di peringkat KPM sebenarnya tidak ada sebarang kekangan untuk membenarkan aktiviti silat di sekolah. Tetapi kadang-kadang kita berbalik juga pada individu yang cuba nak buka silat di sekolah. Kalau kita tengok taekwondo datangnya dengan kemas, dengan blazer dan sebagainya kan. Proposal pun cantik. Then complete, lengkap. Jadi kadang-kadang orang kita juga sebenarnya yang menyebabkan pandangan masyarakat kepada silat ni seolah-olah macam low class lah. Tak macam taekwondo, tak macam wushu. Padahal kita sama je. Mereka ada tali pinggang, kita pun ada tali pinggang. Jadi sepak pun sama juga kan. Cuma mungkin pendekatan yang perlu kita kaji semula kan, pendekatan. And then mungkin syllabus yang mungkin kita boleh kaji semula yang bersesuaian dengan sekolah, dengan KPM. Dan apa yang saya lihat sebelum inilah kalau kita tengok silat, contohnya Cikgu Halim lah, menjadi satu popular sangat lah. Kalau di KL tu Gayung Fatani tu menjadi satu benda yang sangat popular. Semua sekolah ada. And then lengkap dengan kejurulatihannya. Ada jurulatih yang sanggup hadir mengikut ketetapan yang diberi oleh pihak sekolah. Jadi dua-dua benda ni pun kita kena tengok. Saya setuju. Saya pun setuju dengan keseimbangan tu. Maksudnya kedua-dua side kena saling melengkapi lah kan. Betul. Saya faham memang. Tak nafikan ada je pun yang kadang-kadang guru silat datang pakai dengan rambut lepas, rambut panjangnya. saya faham tu. Tapi alasan dia orang kami ni orang kampung. Tapi saya setujulah benda tu kena diubah lah. Mindset, mentality, penampilan tu kena ubah. Saya faham. Tapi ada juga Cik Rosli yang memang sekolah yang memang menutup terus kacamata mereka kepada silat. Memang ada. Tapi bila time sukan sekolah panggil silat, nak buat demo. Bila time menang apa-apa, beraikan. Kadang-kadang kita tak faham konflik ni kan. Mereka meraikan, mereka nak angkat nama sekolah dia orang. Tapi bila kata nak minta buka kelanggang tak boleh. Alasan dia nanti kan silat ni masalah itu dan ini. Dia kalau kita tengok senario sekarang yang berlaku, ramai atlet atau pesilat ni berlatih di luar. Betul. Sebenarnya fighter sendiri kita ada dalam 200 lebih budak. Saya kira semua luar. Mana ada dalam sekolah. Maksudnya di sekolah mereka tak ada silat. Tak ada silat, betul. Tapi mereka berlatih di luar dan mereka mencipta nama di gelanggang luar. Betul. Di sekolah maksudnya tidak ada peluang untuk atlet ataupun jurulatih untuk berbuka silat. Jadi kadang-kadang benda ni juga perlu seorang jurulatih tu membuka proposal lah. Bagi saya boleh berjumpa dengan penolong kanan ataupun berjumpa dengan pengetua atau guru besar, membawa data-data yang ramai anak murid sekolah cikgu ni berada di, contohnya di Semenyih Fighter. Jadi mereka membawa nama Semenyih Fighter. Jadi kalau dia membawa nama sekolah, jadi dari segi sijilnya, dari segi penilaian di peringkat kokonya, sukannya, jadi kita akan dapat dua-dua win-win situation. Jadi kalau boleh kita nak teruskan nak buka silat, sebab kita dah ada sebenarnya sambutan tapi di luar. Di peringkat sekolah tak ada. Banyak berlaku benda ni. Saya bukanlah saya cakap ni bagi pihak Semenyih tak. Ini ramai sebenarnya keluhan yang dibuat oleh ni. Okey, tengok. Saya rasa topik pasal ni agak semua jelas. Dan saya rasa kemelut antara isu kementerian, isu sekolah, isu kuasa autonomi semua ni semua orang faham. Dan dia bukan berlaku sekarang, berlaku sejak 90-an lagi. Betul. Memang isu bila kata kadang-kadang berubah pengetua yang baru masuk boleh arahkan tutup gelanggang pun ada. Sedangkan tak ada masalah pun. Kita pernah
pernah lihat situasi itu berlaku. Tapi tak apalah, kita harap pihak sekolah lepas ni buka mata lah. Sebab sekarang ni pun kalau saya tak silap, tahun ni saja ada lebih kurang dalam 30 lebih pertandingan. Ya, yang melibatkan budak-budak sekolah. Betul. Kalau pihak sekolah ni dia tak ada interest ke arah silat ni, dia rugilah pada budak-budak. Sedangkan dia orang boleh mencipta, boleh mengumpul maka PGSK tu punya banyak. Ya, betul. Dia boleh pilih 10 game terbaik Malaysia untuk dia nak kumpul poin-poin tu. Dan dia memberi satu impact yang positif pada poin sekolah juga. Ya, betul. Kan? Tak apa. Cikgu, tapi satu hal lagi, dalam konteks lain pula, bila kata budak-budak dia masuk silat, terutama sukan, dan mereka aktif, terutama macam di KLSS, di Terengganu sebagainya, ataupun budak-budak saya sebagainya lah. Apa masa depan dia orang sebenarnya? Sebab ramai yang parent yang melihat silat ni hanya sekadar pertahanan diri. Betul. Hanya sekadar martial arts, bawa balik pingat dan habis begitu saja. Ada tak sebenarnya apa laluan dia orang? Apa laluan kepada anak-anak silat ni sebenarnya? Okey, kalau kita tengok silat dengan sukan ni sebenarnya dia sangat sinonim di universiti. Jadi sama juga macam budak sekolah sukan Kuala Lumpur, KLSS. Saya tanya dia orang, datang ke bersetuju untuk menjadi atlet di KLSS ni sebab apa? Nak main Malaysia ke? Kalau nak Malaysia saya rasa baik balik. Tak pasti dapat lagi kan? Betul. Dalam 50 orang, tak tentunya seorang pun. Mungkin seorang je yang lepas. Betul. Jadi yang lain nak jadi apa? Jadi sebenarnya kalaulah sebenarnya ibu bapa jelas menghantar anak ke sekolah sukan ni, sebenarnya dia ada satu laluan khas untuk terus ke universiti. Saya pernah kongsi satu cerita yang mana ada seorang pelajar yang duduk di sekolah harian biasa, dapat 9A 10A, tapi dia berusaha mencari beasiswa untuk menampung dia belajar. Interview sana, interview sini, beratur punya panjang. Kalau kita tengok budak-budak bijak ni terlalu ramai dah dilahirkan. Ramai. Sangat ramai. Dan mereka bersaing. Betul. Kita ingatkan kalau anak kita hebat, dapat 9A 10A, kita boleh relax. Tapi kita yang jadi susah. Dulu lain. Kita kena cari and then bersaing lagi dengan bangsa-bangsa lain. And then bersaing juga dengan, kalau anak kita perempuan, bersaing pula dengan majoritinya perempuan lah. Tetapi apabila mereka berada di sekolah sukan, sebenarnya mereka tak payah cari benda tu. Walaupun dia orang tak sampai 10A, tak dapat 11A, hanya cukup 3A, 2A, itu pun sudah memadai, kan? Universiti akan cari. Berbeza dengan budak yang dapat 10A, dia terpaksa pergi cari pula, pergi cari scholarship. Ini 10A yang tak ada background ataupun tak ada rekod. Tak ada rekod sukan tu. Ya, betul. Dia bermakna apabila dia berada di sekolah sukan, ataupun siapa-siapa sajalah, bukan di sekolah sukan pun, yang aktif bersukan, pertama sekali adalah dia kena seimbang dengan akademik. Kalau contoh di peringkat sekolah sukan negeri Kuala Lumpur, saya ada fasa. Fasa pertama adalah fasa penyesuaian. Saya rasa fasa ini juga boleh digunakan di peringkat mana-mana kelab pun. Sama je. Fasa penyesuaian ni maksudnya dia baru nak kenal apa itu silat olahraga. Dan dia baru kenal dengan sistem belajar secara sistematik, dengan buku lognya, dengan latihannya. Kemudian dia baru kenal, nak kenal kawan di asrama, nak sesuaikan training pagi 6.30 nak bangun, lepas tu bangun pukul 4 nak sambung balik dan sebagainya. Fasa kedua itu adalah fasa yang kita anggap dia sebagai fasa mencabar diri dia sendiri. Cabaran. Maksudnya dia cabar otot dia. Dia dah sesuaikan diri selama setahun. Dia akan cabar otot dia. Kalau dia berlari, buat kardio, dia paling depan sekali. Kalau dia kicking, dia paling kuat sekali. Jadi dia cabar otot-otot dia, supaya fasa kedua ni dia dah mungkin rasa confident, dan dia sudah menyesuaikan diri dengan kaedah-kaedah pembelajaran yang baru. And then fasa yang ketiga, dia akan pergi ke dibenarkan untuk menyertai pertandingan, dan pada ketika itu proses dia adalah untuk membuat satu letupan. Maksudnya cuba untuk mendapatkan tempat. Mungkin percubaan kali pertama di peringkat suku akhir, itu pun sudah membadai. Peringkat kedua mungkin di separuh akhir, kan? Jadi proses tingkatan 3 ni bagi saya tahun ketiga, mana-mana yang mereka atlet yang menyertai mana-mana program pembangunan. Fasa yang ketiga ni adalah fasa dia mencabar ataupun meletupkan diri dia sendiri dengan pencapaian yang terbaik yang dia boleh dapat.
Hasil daripada 2 tahun ataupun 3 tahun proses. Dan fasa yang keempat, kebiasaannya fasa keempat ni fasa dia untuk dicipta nama. Supaya nama dia dikenali di peringkat peminat-peminat. Selepas 4 tahun. 4 tahun. Fasa keempat tu adalah dia akan mula cipta nama. Maksudnya orang dah mula cari dia dalam TikTok. Siapa budak ni? Oh, sebenarnya fighter. Oh, macam ni dia main. 4 tahun. Kenal tak? 4 tahun bagi tahu dia orang kan. Dia orang tu baru setahun setengah. Itu kalau ikut prosesnya. Okay. Sebab kita bermain dengan modal insan ini, memang kita kena proses. Yes, proses. Jadi tahun tingkatan 4 tu ataupun 4 tahun itu mungkin universiti dah mula mengenali mereka. Dah nampak dah. Cikgu, budak ni bagus lah cikgu. Tingkatan berapa budak ni? Tingkatan 4. Oh, nanti tingkatan 5 nanti jangan lupa cikgu. Maksud ada. Kadang-kadang benda-benda ni berlaku. Yes. Sebab kalau di peringkat universiti kita tengok, ada juga peringkat-peringkat dia untuk dia cemerlang di peringkat universiti. Okey, kita sambung balik yang proses tu. Masuk tingkatan 5, ini adalah proses untuk dia beri peluang pada diri dia untuk fokus pada akademik. Kalau ikut dalam sistem kita 50-50. Maksudnya kau kena turun training, kau tak boleh tak turun. Tapi kau jangan berhenti terus. Kalau berhenti terus tu membohong lah tu. Kan? Jadi 50-50. Jadi tengok anak Cikgu Azrul pun sama juga. SPM pun turun juga. Turun. Lagi 3 hari nak SPM. Dia pergi Kedah ambil ujian. Yes. Gila. Dia bukan gila. Kalau kita tengok semangat itu, dia akan bawa dalam akademik. Percaya saya cakap. Dia akan bawa dalam akademik. Tetapi apabila semangat alah aku tahun ni SPM tak nak turun lah. Dia akan terus down. Dia tak ada jiwa. Ramai begitu. Ramai yang meletakkan SPM sebagai alasan nak stop semua. Yes. Jadi tingkatan 5 ni kita bagi dia peluang. Kebiasaannya awal tahun tu kita bagilah join 1 game 2 game, kemudian dia akan berhenti dan dia akan fokus kepada akademik dia. Tapi latihan teruskan. Latihan tetap diteruskan. Kita teruskan. Cuma game kita akan slow, rehatkan dan sebagainya. Kemudian selepas tingkatan 5 lah bagi saya bermulalah kecemerlangan. Apabila selepas saja tingkatan 5, universiti dah mula mengintai dia setelah dia habis dengan proses semua, dan universiti akan mengintai dan akhirnya walaupun dia dapat keputusan yang bukanlah cemerlang, maksud saya seimbang, jadi universiti akan tawarkan sendiri. Kadang-kadang dia, cikgu, budak ni jangan lupa cikgu, nanti dah minta bagi tahu saya. Bukanlah kabel. Dia bukan kabel. Tapi sebabkan layak. Kelayakan. Sebab di peringkat universiti mereka bersaing di peringkat sukan universiti. Jadi bila dia dah Masum. Masum. And then ada 2-3 lagi sukan Sukip dan sebagainya. Jadi apabila sudah tingkatan 5 itu, barulah mula kecemerlangan akan wujud. Apabila dia berada di universiti, bila dia berada di universiti, kita tak payah risau pasal akademik lah. Sebab dia dah berjaya satu tahap, iaitu selepas SPM. Dan di situlah dia akan cemerlang dengan akademik dan sukan. Menang, masum, tak payah bayar. Betul. PTPTN. Loan. Bukan loan. College. Tak payah bayar. Tak payah bayar college. Belajar free ya? Belajar free ya. Yuran kena bayar lah. College tak payah bayar. Tapi ada juga yang saya dengar macam pinjaman mana ke, kalau menang apa-apa dia ada diskaun. Contoh macam Adib. Okey, Adib selepas tingkatan 5 dia under program sekolah sukan, UPNM dah mula mengintai. Dan akhirnya alhamdulillah dia dapat sambung ke UPNM, dan dalam masa yang sama dia terlibat dengan persediaan ke SEA Games. Masa tu dia tingkatan 5. Tingkatan 5. Dan akhirnya bila dia di universiti, dia dapat beasiswa grade A. Saya rasa beasiswa grade A ni dalam 20-30 ribu. Jadi bermaksud dia layak untuk dapat beasiswa di IPT yang paling tinggi, grade A, grade B, disebabkan dia adalah seorang atlet kebangsaan. Jadi benda-benda ni saya nampak perjalanan seorang atlet yang fokus kepada sukan sebenarnya sangat luas berbanding dengan atlet yang bukan atlet lah. Dia kena bersaing. Tapi kalau sebelah yang saya selalu sebut macam ni, apabila awak aktif dalam bersukan, sebenarnya sebelah kaki awak dah ada di universiti. Saya selalu momokkan begitu. Kalau awak cemerlang sekalipun,
belum tentu sebelah kaki dia suka, sebab awak kena mohon. Betul. Tapi kalau di peringkat IPT dan sebagainya, dia panggil laluan hijau. Yes. Dia ada green lane dia. Yes. Yang mana memang kecemerlangan atlet-atlet sukan di peringkat sekolah memang diintai oleh pihak universiti, kesinambungannya untuk kecemerlangan dia di peringkat universiti. Malah saya tak silap, UiTM pun dia buat, dipanggil laluan khas atlet. Ya, betul. Yang mana ada Google Form je. Betul. Isi Google Form. Ya. Tapi kena mohon juga UPU. Ya, betul. Tapi dia ada Google Form dia. Dia panggil pra diploma. No. Yang ni saya dia makan diploma. Diploma sains sukan sebagainya tu kan. Dia kena isi juga UPU, tapi dia boleh isi Google Form yang mana dia kena menyatakan dia punya keaktifan dia, rekod dia semua, everything, sukan apa dia main. Dan kalau dia layak, dia UiTM akan offer dia, tapi menggunakan UPU punya line lah. Itu maksudnya ada lawanan khas atlet yang mana ada kuota dia sendiri. Kan? Berbeza dengan orang lain yang tak ada rekod dalam bidang sukan ataupun sebagai atlet. Dia orang kena tunggu nasib dia orang dalam EPU. Tanpa mengharapkan ada green lane tu kan. Saya tengok kalau contoh Tingkatan 5 tu dia tak cemerlang, maksudnya keputusannya tidak baik. Dia masih boleh cemerlang juga. Tapi dari segi yang lain, dari segi kehidupan. Dan yang keduanya, walaupun dia gagal SPM ataupun keputusannya tak baik, dia masih boleh mohon untuk menyertai kursus kejulatihan. Ya. Kursus kejulatihan tak tengok sijil SPM. Betul. Kan? Betul. Jadi selama ilmu dia berada di sekolah sukan itu, sebenarnya sangat-sangat membantu dalam proses dia mendapatkan lesen untuk dia pergi ke bidang kejulatihan. Career tu ada lah. Saya harapkan mungkin one day kot silat ni boleh jadi macam dulu zaman-zaman hoki tu, ingat tak? Zaman-zaman hoki dulu yang mana atlet ni dipanggil bekerja. Dengan DBKL lah, dengan Ipoh lah, TMB lah. Minawan Namawi tu kan dia main, dia ada bekerja dengan swasta. Sebab dia orang tu akan mewakili bank lah, mewakili apa. Kalau kita tengok senario di Thailand, negara jiran kita, sekolah sukannya kecil je. Sangat kecil. Kalau kita pergi tengok sekolah sukan dia, tak percaya sekolah sukan ni. Tetapi sekolah sukan itu didirikan bersebelahan dengan universiti. Jadi apa saja keperluan pembangunan di peringkat sekolah sukan, mereka boleh dibenarkan menggunakan fasiliti universiti. Jadi bermakna dari segi facilities itu tidak menjadi masalah. Mereka boleh dan mungkin laluan juga. Yes. Habis sekolah sambung universiti. Betul. Maksudnya habis saja di Yala Sport School, dia akan terus ke Universiti Yala. Jadi ada laluan. Okey, cikgu, kalau soalan ni pula soalan daripada parent-parent, apa nama, kalau macam dia orang kata pula, ada kerjaya ke sebagai seorang pesilat? Ya. Kalau kita tengok kerjaya dari segi profesional tu, kita tengok pada kehendak atlet tu sendiri. Macam saya cakap tadi, kalau kerjaya profesional ni, ada saja yang jadi doktor, ada saja yang jadi pilot, kan? Jadi namun begitu, pada pesilat-pesilat ini kebiasaannya kerajaan tempatan akan buka ruang di BKL, MPAJ, okey, penguatkuasaan, kemudian tentera, polis, kan? Dan saya nampak benda ni selari dengan kehendak mereka. Jadi saya rasa nampak peluang untuk ke arah itu memang ada. Tapi kalau dia nak buat full time silat pun, contoh dah banyak ditunjuk dalam Malaysia ni. Cikgu Halim sendiri, ya, betul, full time buat silat. Ya, betul. Boleh pun hidup senang je pun. Betul. Cikgu Basit, dia lepasan sport science di Universiti Melaya, tapi di Johor full time silat, boleh hidup je pun, dengan selesa je pun. Saya rasa bukan lagi alasan. Okey, soalan yang agak sensitif ni. Apa nama, bila sekarang kita sembang bab sukan ni, apa pula jadinya dengan budaya, dengan silat tradisi ni, bila kita duk sibuk sekarang ni menghalakan anak-anak kita, malah sport school pun menghalakan ke arah sukan. Betul. Banyak juga saya tengok gelanggang dah mula convert daripada gelanggang perguruan kepada sukan ataupun akademi. Mujurlah saya ni masih lagi
masih lagi sayangkan pertubuhan saya. Betul. Saya letak syarat nak masuk semi fighter, kau kena masuk gayung dulu. Betul. Tak ada kau tinggal latihan gayung, kau boleh belah daripada aku punya tim semi fighter. Betul. Tapi itulah macam mana masa depan sukan apa sukan silat tradisi. Silat tradisi. Baik. Sebenarnya bagi saya lah, ni pendapat saya. Kalau kita tengok senarionya, kalau kita sebut silat ni dia besar. Sangat besar. Ada orang yang bersilat ataupun ada orang yang meminati senjata, mengkaji senjata, tetapi dia tidak bersilat. Ya, ada. Ada. Betul kan? Jadi kadang-kadang orang yang bersilat pun pandai keris semua kan. Orang yang bersilat pun kadang-kadang tak reti senjata. Tak reti keris, tak reti apa. Dia hanya permainan. Yes. Tapi dari segi besinya, ulunya, ganjanya, sampirnya, yes. Jadi dia tidak bersilat, tapi disiplin dia masih disiplin silat. Okay. Ada orang yang hebat berbusana. Ya. Tetapi dia bukan seorang pesilat. Ya. Okay. Sama juga ada orang yang hebat dari segi pembomohan. Mengurut rawatan Islam kan? Tetapi dia tidak terlibat secara langsung dalam persilatan. Ada juga orang yang hebat bergendang, bermain muzik, tetapi dia tidak dalam line silat. Sedangkan semua ni ada dalam silat. Semua ni ada dalam silat. Baik. Dan berbalik kepada kita juga tadi, soalan tadi, ada yang minat budaya ini, perguruan, dan ada juga yang minat sukan. Jadi kalau kita sebut silat ni memang besar. Kita jangan kecilkan silat ni seolah-olah macam engkau ni nak bersilat, engkau ni kalau nak main keris kau kena bersilat dulu. Contoh begitu. Jadi kita kecilkan silat tu. Silat tu sangat besar sebenarnya. Berbalik pada soalan tadi Cikgu Azrul, bagi saya pemakaian saya adalah gayung fatani. Dan seharusnya seorang orang Melayu mesti ada pembawaan dia dalam dunia silat. Pemakaian dia. Sebab dalam sukan kita lihat dia bukan satu tempoh yang panjang. Ya. Apabila engkau sihat, engkau aktif lagi, betul, engkau tidak mengalami kecederaan yang serius, engkau tengah glamour lagi, kan? Nama engkau tengah naik lagi, engkau akan disanjung. Tapi apabila engkau tidak ada benda-benda tu, kadang-kadang orang langsung tak fikir pun pasal tak kenal dah. Tak kenal dah. Berapa ramai kita tengok yang macam tu. Ya, betul. Habis zaman dia sebagai itu hilang terus. Betul. Yes. Tapi apabila seseorang itu ada pemakaian dia, khususnya pembudayaan tadi, silat sebagai satu budaya. Jadi pemakaian ini yang akan menyelamatkan dia. Kan? Mungkin mereka ni akan dijadikan sebagai pakar rujuk. And then mungkin dimasukkan dalam badan-badan organisasi, badan perguruan contohnya. Kan? Majlis-majlis adat. Jadi jasa-jasa mereka ni masih lagi kita boleh guna pakai. Nasihat, pendapat dan sebagainya. Mungkin juga pengkhususannya kepada sukan, tetapi disebabkan adanya budaya silat itu ataupun pemakaian sendiri dia, dan benda tu akan jadi kesinambungan. Kalau kita tengok orang-orang dulu-dulu kurus-kurus, orang tua-tua dulu jalan pun tak larat, tapi bila dengar muzik silat dia naik tapak punya rendah. Kan? Jadi kalau kita sebut sekarang budak-budak sukan masa sekarang, yes, awak memang glamour lah, idola, orang kata idola. Tapi apabila berlaku sesuatu ataupun mungkin kalau tak berlaku pun umur habis akan zaman membatasi benda-benda tu, maka seelok-eloknya bagi pendapat saya, biarlah ada pemakaian. Tapi bukankah sebaik-baiknya ada pemakaian dulu baru masuk sukan? Okey. Saya terbalik. Terbalik. Okay. Apa yang saya mengalaminya adalah apabila saya buat TID, kita buat satu ujian, kita melihat budak-budak yang ada pemakaian, dia kadang-kadang tidak boleh berlawan ataupun tidak boleh menjangkaui budak-budak yang kosong ni. Contoh, budak-budak tu main olahraga, track and field. Dari segi lower body dia dah sangat kuat. Maksudnya lompatan jauh berdiri tu mengalahkan orang yang ada silat. Mengalahkan orang yang ada silat. Tetapi apabila kita pergi kepada bentuk kemahiran tu boleh diubah. Kemahiran tu boleh kita hajar, latih. Tapi dari segi kekuatan semula jadi tu dah ada. Jadi dia akan menyingkatkan lagi proses
untuk dia capai apa yang dia nak lah. Dan apabila kita melihat senario ini juga, kalau kita tengok di negara-negara luar, majoritinya tak ada silat tapi masuk sukan. Contoh di Vietnam, dia tidak ada pemakaian, tetapi dia tetap ada sukan silat. Sama juga di USA contohnya. Dia panggilnya jurulatih-jurulatih Indonesia ni datang berlatih hanya untuk berlatih dari segi tapak dan permainan silat sukan. Dari segi tapaknya, dari segi bunganya tetap ada juga, pola langkah dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan pemakaian, silat pemakaian. Tapi dari segi asasnya, bentuk latihannya tu memang ada tapaknya, memang ada limbai tangannya. Cuma apabila dah dalam gelanggang itu, peranan yang biasanya yang dimainkan oleh teknikal lah. Kalau tak ada pola langkah memang kena jolok lah. Kan? Jadi benda tu sebenarnya bagi saya lah, kalau bagi pendapat saya, pertama sekali dia jadi bonus apabila seseorang itu sudah ada silat perguruan masing-masing dan terus nak cuba cabar diri dari segi pertahanan, dari segi serangan, dari segi keberanian dengan menyertai sukan silat. Dia saya rasa macam ni lah. Saya dapat bila tadi cikgu bagi contoh pasal atlet ataupun atlet olahraga, dari segi lower body dia, muscle semua tu kan. Saya rasa mungkin cikgu boleh kaitkan macam ni kot. Saya rasa yang paling tepat sekali kot. Muay Thai pun dia ada Muay Thai tradisi dan juga Muay Thai sukan. Yang mana ada setengah-setengah Muay Thai sukan yang memang masuk Muay Thai untuk bertarung dalam ring. Betul. Mereka ni tak belajar tradisinya, tak belajar Muay Thai tradisi. Betul. Yang mana adanya banyak tariannya, kunci-kuncinya. Sebenarnya Muay Thai pun ada kunciannya. Saya pernah belajar dengan Pak Su Hashim di Selengkoh, Kedah. Muay Thai pun ada kuncian-kuncian dia, tapi kuncian-kuncian tu tak diguna pakai pun dalam ring, atas ring. Jadi mungkin saya rasa situasi itu dah hampir berlaku dalam silat. Yang mana yang masuk silat untuk sukan, dia tak berapa pandang sangat tradisi ni. Betul. Tapi saya juga setuju bahawa kemuncak karier dia akan tamat begitu saja. Betul. Habis karier dia sebagai pesilat olahraga atau pesilat tanding, dia akan habis. Betul. Dia akan mungkin tak lagi dilihat sebagai orang silat pun. Betul. Dia hanya dilihat sebagai bekas atlet Malaysia, bekas atlet negeri contohnya, bekas atlet LSS contohnya. Tapi dia tak dilihat sebagai orang silat. Dia berbeza dengan beberapa karakter-karakter juara dunia dulu yang membawa kedua-duanya seimbang. Macam Wak Didi, nampak walaupun dia dah lepas zaman dia, nampak watak sebagai orang silat dia. Al-Jufri, Cikgu Khairi. Bila sembang tu masih ada falsafahnya, masih ada lagi gaya tapaknya, gaya permainan kerih dia. Sebab benda tu yang akan bawa sampai ke tua lah. Betul. Jadi benda tu mungkin patut dipertimbangkan lah. Saya rasa mungkin lah kita dah boleh hentikan perbalahan pasal silat sukan dengan silat tradisi ni. Betul. Tapi saya tetap juga nak memotivasikan kepada semua orang supaya jangan buang tradisi lah. Betul. Kena ada sebagai pakaian. Yang tadi lebih kepada hobi ataupun kepada sukan. Tapi pakaian diri tu yang nak bawa sampai ke tua tu. Betul. Kan? Betul, saya setuju bila tengok kadang-kadang bila tengok orang tua kan. Betul, yang kurus-kurus, yang nampak lesu, duduk sandar. Bila bangun tu dia. Mana datang tu? Tapi kalau atlet yang tak ada pemakaian diri tak boleh jadi gitu. Tak boleh. Betul. Berapa ramai yang akhirnya jadi lemau duduk diam je. Sebab atlet, setahu saya atlet pula ada pula dia punya perangai dia pula. Kalau kata mereka berhenti daripada bersukan, tubuh mereka akan kan, betul, akan lebih rosak berbanding dengan mereka yang memang duk amal cara kampung ni. Dia sebenarnya macam ni. Kita sukan tradisi ni, apabila kita mengamalkan satu-satu pemakaian diri, contohnya mana-mana perguruan lah, kita akan pegang sampai bila-bila. Betul. Cara kita berjalan, cara kita makan, adabnya itulah. Cara kita bertutur. Tapi apabila sukan ini, dia hanya fokusnya pingat. Matlamat dia. Pingat. Podium. Juara dunia, contohlah. Kan, juara ni. Tapi kalau kita ada pemakaian, jadi serba-serbi itu kita akan ingat balik, aku ni orang silat ni. Cara makan, aku ni orang silat ni. Betul. Kadang-kadang kita nak isap okok pun kita tengok kiri kanan. Jadi maksudnya silat tu sebenarnya dia menjaga kita, secure kita. Okey, cikgu, topik terakhir. Dah timing?
Cantik. Sesuai dengan topik terakhir ni. Sebut pasal sukan tanding. Saya wasit juri tahun 95. Ketika masih lagi ada piling. Piling ni pacak kepala, angkat straight. Berapa ramai yang tapi dah tak dibenarkan kan? Dah diharamkan. Piling diharamkan. Saya sekitar tahun 2000 lebih dah mula diharamkan. Tapi ketika itu bermula dengan piling. Tapi ketika itu pada era itu permainan memang permainan silat. Tanding ni memang silat sebenar lah. Betul. Memang gaya tapaknya dengan langkahnya. Kadang-kadang tu dengan nak pergi serang tu pun lambat. Tapak, ya betul. 1, 2, 3, 4, 5 baru sampai kan zaman tu lah. Terapian gerak ni kan. Tapi kadang-kadang betul lah diubah kerana ketika itu silat dikatakan membosankan. Time tu dia terlambat sangat. T kerap. 4 serangan je tu. 4 serangan je. 4 serangan T je. Dan berubah peraturannya. Sekarang sampai ke version ke-7. Dan sekarang ni tengah ada isu lah sekarang ni diperkatakan tentang version 7 ni yang dilihat sebagai dia ada okeylah, saya sebagai wasit juri saya melihat ada benda yang baik dalam version 7. Ada benda yang baik pada saya sendiri pun sebagai wasit. Dulu kalau jadi wasit, penat asyik T je. Baru nak serang, T. Pas serangan, T. Lepas tu dia ubah pada 6 serangan. Pun T juga, T kerap. Sekarang saya nampak dia lebih mudah. Wasit dah mula macam lawan. Main. Sampai jatuh baru T. Ataupun berlaku pelanggaran baru T. Dua benda je, jatuhan, pelanggaran. Dua benda tu je. Dan dulu juga wasit, dia susah nak decide. Bila berlakunya jatuhan, nak kena fikir. Masa tu dia pegang tak pegang. Dia apa tak apa. Banyak sangat dia punya halangan ataupun benda yang membolehkan sah atau tidak jatuhan tu. Betul kena fikir 1+3 dan 1+2 banyak benda kan. Sekarang semuanya dah dipermudahkan. Asal jatuh ada point. Betul. Kecuali 2 tangan. Apa saja kau buatlah. Kau nak terbang ke, kau nak apa ke, buatlah. Kan? Tapi itu yang benda yang baik dari segi memeriahkan, menambah cantik game silat, menambah meriah, menambah seri dia. Satu lagi saya potong. Orang yang tak tahu silat pun seronok. Dah tahu dah. Dulu gaul kepala. Apa benda lah dipanggil juri ni. Betul. And then kenapa tak sah? Kan? Sekarang senang. Tak sah 2 tangan. Parent contohnya di sekolah sukan lagi kan. Parent pun dah boleh. Betul. Kita jurulatih pun terkejut. Parent boleh lebih pandai pada aku ni. Betul. Begitu. Kat sini pun parent yang kadang-kadang minta jadi pelepas. Dia tahu dah nak guide budak ni. Jadi maksudnya berjaya lah tu. So dari segi side berjaya tu. Tapi dari beberapa side tu pula. Contohnya macam yang sekarang ni dirisaukan pasal tarik menarik, pasal dah nampak satu komen yang sentiasa berlegar sekarang ni, silat dah macam judo, silat dah macam gusti, silat dah macam sumo, silat dah nak pergi pegang, nak pergilah tu. Lepas tu pula berlaku beberapa insiden yang kurang cantik tapi berlaku di negara jiran. Di kita ni belum berlaku lagi, tapi dah ada lah yang pew-pew, yang piang-piang kan, tapi tak sampai ke peringkat mengelupur lah. Apa pendapat cikgu pasal peraturan baru ni? Sebenarnya kalau nak bercakap, sekejap, minum air dulu. Minum air dulu. Kopi lama sejam. Okey. Sebenarnya kalau kita nak bercakap pasal undang-undang ni, saya bukan orang yang layak. Technical kan, yang sepatutnya lah. Contoh macam Cikgu Sayuti, Cikgu Kamarul, Cikgu Hairil kan, orang yang secara terus dengan benda ni. Cuma saya bercakap dari segi saya sebagai seorang jurulatih yang berdepan dengan pembangunan modal insan ini, yang mana banyaknya proses teknikal, kuat kuasa undang-undang. Dia tahu betul salah, sah betul, jolok, itu je. Tapi di peringkat kejurulatihan, kami melihat benda itu sebagai satu proses pembangunan modal insan. Maksudnya daripada dia merangkak, dia bangun, dia berlari, kan? Jadi proses itu dan akhirnya ada pencapaian dia ataupun matlamat dia. Kalau dari segi undang-undang ni, saya melihat saya setuju dengan Cikgu Azrul cakap tadi berkenaan dengan yang baiknya. Banyak dah berubah, banyak sangat kan. Jadi kita ni seronok pula. Kita seronok pula melihat. Cuma bila kita tak seronok tu apabila tengok kaedah permainan tu. Kaedah penjurian tidak ada menjadi masalah, jadi mudah. Tetapi kaedah permainan itu kita nampak macam seolah-olah sekarang ini kurangnya teknik-teknik dalam silat. Contoh, grab, pegang gini, lempar ke belakang. Saya rasa itu bukan teknik.
Betul. Jadi kebanyakan jatuhan-jatuhan yang kita lihat ni tidak mempamerkan teknik sebenar Silat. dalam silat. Okey. Jadi tak cantik tapi dapat markah. Jatuhan itu dikira Asal sah. rebah, asal rebah. Asal rebah. Asal rebah. Ya. Dan kebanyakan yang berlaku jatuhan-jatuhan yang mengerikan ni Yes. adalah jatuhan-jatuhan yang melibatkan jatuhan ke belakang. Yang melibatkan kepala ni lah, belakang Sebabnya kepala. mungkin pesilat tu dia tak dapat nak Betul. nak defend diri dia. Betul. Dia belakang, depan dia tahan. Ya. Okey. Dia tak nampak, dia tak predict macam mana dia boleh jatuh. Yes, okey. Dan apabila saya melihat benda ni, kalau kita tengok sekali lagi Cikgu Azrul, bila saya tengok kebanyakan yang berlaku ini adalah di peringkat pembangunan. Atlet-atlet di peringkat pembangunan. Yang berlaku masalah ni. Maksud saya yang berlaku kekejangan, kecederaan. Tetapi kalau kita tengok di peringkat international, benda ni tak berlaku. Tak ada. Saya baru balik pada World Champ tak ada. Tak ada. Di peringkat SEA Games tak ada. Tak ada. PON contohnya yang Indonesia punya kejuaraan international kan, kebangsaan dia. Tak ada. Tetapi dia berlaku di peringkat pembangunan. Peringkat akar umbi. Yang mana teknik-teknik ini masih mereka belum kuasai tetapi nak cuba-cuba. Untuk dapatkan teknik ini. Dan apabila kita melihat benda ini berlaku, saya risau parent sudah mula gusar untuk menghantar anak-anak mereka untuk Dah ada yang bunyi pun. dalam silat. Dan apabila kita melihat benda ini berlaku, dia akan jadi satu kepincangan di mana peringkat akar umbi dah tak banyak dah. Tapi kita kena ingat bahawasanya peringkat akar umbi ni perlu dibangunkan untuk menampung peringkat antarabangsa ni, peringkat kebangsaan ni. Jadi saya pernah mengutarakan cadangan ini. Itu pasal dalam program KPM sendiri, iaitu dalam program 1S. Dulu orang cakap tumbuk tendang. Melompat tu latih. Apa ni? Tumbuk tendang ni. Kami punya atlet dah boleh gunting lah. Dah boleh buat semua dah. Kami punya atlet dah boleh buat semua. Yes. Jadi kita tak kata benda tu salah. Tapi proses itu perlu berlaku. Dan kita tak nak perkara-perkara yang berlaku ini akan terjadi di peringkat akar umbi. Kalau kita melihat apa yang berlaku di Indonesia khususnya, game-game yang berlaku tu bukannya game-game yang bertaraf 5 bintang. Ya. Game-game 2 bintang, 3 bintang, universiti, yang mana mereka masih lagi nak belajar, nak menguasai teknik-teknik tu. Kadang-kadang teknik jatuhan pun tak betul lagi. Tetapi disebabkan mungkin gunakan momentum badan dan sebagainya, menyebabkan benda tu akan cedera. Jadi pada pandangan saya, sewajarnya lah ada sesuatu tindakan yang boleh dibuat oleh pesaka Malaysia khususnya untuk kita fikir semula kaedah penjurian ataupun undang-undang di peringkat akar umbi ni. Contoh. Tapi jap je sebelum tu. Kami di peringkat teknikal juga sering kali ditekan. Maksudnya kalau kata di peringkat akar umbi, di peringkat dini remaja ataupun dini pradini semua ni tidak dibenarkan. Yes. Teknik-teknik tarikan, counter attack. Alasan mereka nanti kan kita nak melahirkan atlet yang sudah pun menguasai negara jiran, daripada tadika dah ambil teknik jatuhan, pegang tarik, teknik counter attack. Kita pula Malaysia tunggu remaja baru nak start. Tak ke rugi pula? Dia sebenarnya dalam sukan ni, dia jangan gelojoh dan kita jangan ikut orang. Bagi pendapat saya lah. Kalau kita tengok negara jiran awal dah mula, tapi World Champ tak pernah menang pun. Kita juga. Kan? Jadi maksudnya bagi pendapat saya, dalam sukan ni kita kena ada satu program. Dan program itu mesti disusun dengan cantik supaya the end productnya itu akan lebih baik. Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang ni, dalam hoki, dalam rugby, dia tidak mengikut undang-undang yang international. Masih lagi rugby sentuh, sekolah rendah. Jadi benda-benda ni sebenarnya dia, macam saya cakap lah, untuk membangunkan satu program modal insan yang kita bermain dengan manusia ni, dia kena ada satu proses. Dia tak boleh ikut negara jiran dah buat, kenapa kita tak buat. Kan? Contoh saya ambil bola sepak. Bola sepak ni dulu di peringkat kecil-kecil ni semua hebat-hebat. Betul. Kalau pergi main ke luar negara memang menang.
bantai under 15, under 12. memang hebat. Tetapi di mana budak ni pergi? Dia akan stuck. Dia tak pergi jauh lah. Maksud saya dia mungkin salah satunya sebab ramainya orang yang berminat dalam sukan silat, dalam bola sepak ni kan. Okey. Sama juga dengan bola sepak macam saya sebut tadi. Waktu Lim Tiong Kim tak silap saya. Yes. Menjadi pengerusi teknikal ataupun dia panggil apa saya pun tak ingat lah. Dia mengarahkan semua atlet atau jurulatih di peringkat bawah ni untuk main ground ball. Tak boleh dah main atas. Okay. Maksudnya dia ada satu istilah dipanggil mastery. Contoh, budak tu menendang pun tak betul lagi. Kita sibuk nak ajar tarikan. Jadi bermakna apa? Maknanya kita fokus kepada bukan pada pembangunan dari segi teknikal ataupun pembangunan dari segi kemahiran teknikal tu, teknik tu, tapi kita lebih kepada nakkan pingat. Engkau tunggu, dia datang, kau gunting dia. Ataupun kau sapu je. Jadi bermakna kalau daripada sekolah rendah, daripada dini, pradini, kita ajar macam tu. Maksudnya apabila dia berada di peringkat yang lebih tinggi, dia dah tak boleh menguasai keseluruhan teknik yang baik. Jadi itu pasal di peringkat bawah ini kita kena mulakan dengan satu-satu supaya jelas. Istilahnya adalah mastery lah. Maksudnya okey, di peringkat bawah ni tumbuk tendang je. Kita nak tengok ketepatan penumbuk ni. Kalau kita tengok sekarang ni ada tak orang yang menumbuk? Kurang dah. Tak ada. Tak ada. Jadi apabila kita ada program begitu, teknik-teknik yang ada dalam silat ini akan dikuasai sepenuhnya di peringkat akar umbi sebelum dia sampai. Bagi saya lah, contoh macam Cikgu Azrul cakap tadi, bila kita hantar pergi luar negara, budak kita kalah. Tak ada masalah bagi saya. Tetapi bila kita melihat tumbukan itu tepat, tendangannya tepat, elakkan itu mudah. Contohnya pergerakan 45 darjah 45 sangat jelas. Hindarannya sangat jelas. Walaupun tidak ada tangkapan, hanya jatuhan terus je. Tendang tepat, jatuh. Kita kayakan dengan benda tu dulu. Tapi apabila kita sumbat semuanya dalam satu tempoh masa yang singkat, akhirnya mereka akan bercakap, aku nak main silat ni, aku nak menang. Bukan nak menguasai teknik. Jadi apabila di peringkat tidak menguasai teknik, maka berlakulah benda-benda yang saya cakap tadi ni. Bila pergi bertanding, budak tu hanya main side je. Sebab dia boleh side je. Jadi teknik lain dia tak pandai. Tetapi dengan set tu dia menang. Maka dia akan duduk di podium. Tapi dari segi kefahaman ataupun dari segi peningkatan teknik diri sendiri tu tak ada. Jadi tu pasal di peringkat KPM, khususnya 1S 1S, kita buat undang-undang. Okey. Di peringkat bawahan ni tendang tumbuk. Sebab kita tengok budak menendang pun tak tepat. Contohlah kita tengok budak remaja kita. Kita dapat budak remaja yang baru masuk. Kita pula yang susah untuk mengajar di peringkat remaja. Sepatutnya bila engkau dah remaja, dari segi tendang tumbuk ni tidak ada masalah. Dah clear dah. Dah clear dah. Dengan ketepatannya, dengan kelajuannya, dengan kekuatannya, kan? Betul. Tetapi bila nak mengajar benda tu, dia tak ada. Sebab kita duk fokus tarik. Undang-undang sekarang boleh tarik. Dan kalau saya tengok, ramai dah tak buat tangkapan dah. Tumbuk pun dah tak ada. Tangkap ini boleh kira lah berapa banyak kali dia tangkap. Tak ada. Fokusnya pegang, raba, tarik. Sebab saya pun tak nafikan. Kalau di gelanggang saya pun kadang saya tengok coach pun beritahu pada budak-budak sekolah rendah, kau tarik je, jatuh dapat point, point. Jadi bagi saya lah, satu kerugian apabila ramai yang mula berminat dengan sukan silat ni, tetapi tidak ada satu program yang diatur fokus kepada pembangunan ikut staggered. Kita main sumbatnya, budak kecil pun kita pakai undang-undang yang bersih 7. Bagi saya tidak ada isu wasit juri kata alamak macam-macam lah yang ni lain, yang ni. Saya rasa tidak ada masalah. Dari segi pelanggaran, dari segi jatuhan, tidak ada masalah. Cuma kita hadkan dari segi teknik. Maksudnya tak ada tangkapan. Tendang tumbuk, jatuhan hanya jatuhan langsung saja. Tidak ada gunting dan sebagainya. Jadi benda ni sebenarnya saya rasa perlu ditingkatkan.
dia win-win situation. Di peringkat teknikal menjalankan dari segi penguatkuasaan undang-undang, memberi pengajaran kepada atlet-atlet kecil ni tentang undang-undang, tetapi di peringkat atlet ni, pembangunan mesin ni, dia mendapat satu mastery dalam setiap teknik yang dia buat. Supaya bila sampai ke satu tahap yang lebih baik, saya rasa penguasaan itu dah tak payah pening. Setakat nak ajar tarik tu, saya rasa mudah sangat dah. Okey. Tapi betul lah. Kadang-kadang kita kadang sekarang ni pun bukan kata yang budak, yang dewasa ataupun yang remaja sukma ni. Kadang-kadang kalau tengok tiba-tiba ada satu dua orang pesilat tu buat teknik sampai belakang tu. Agak rare. Rare. Rare ni kan. Rare. Sekarang sampai sukma pun pantang dah kapak pegang. Pegang sepak. Dia sebenarnya kalau ikut kalau pendapat saya selalu cakap dengan budak, kalau pegang 50-50. Ya. Tak awak yang dapat point, dia dapat point. Betul. 50-50. Dua-dua dia cara sepak. Yes, jadi pegang dia. Bermakna kalau awak pegang, awak punya kalaulah awak contohnya markah rapat, awak pegang. Jahanam. Betul. 50-50. Yang baru ni saya tengok dalam TikTok pula ada seorang coach Indonesia tu lagi lah dia ajar bila dah rapat pegang tangan. Pegang tangan, tarik tong. Saya cakap macam ni rupanya. Makin lama makin haru ni. Sama juga dengan teknik guntingan. Kalau kita tengok kecederaan yang berlaku, banyak kecederaan lutut yang berlaku adalah akibat guntingan. Jadi kadang-kadang guntingan itu betul kita ajar. Satu di bawah, satu di atas. Tetapi guntingan langgar lutut tu yang sangat bahaya. Jadi kebanyakan atlet yang mengalami kecederaan lutut, ACL, MCL dan sebagainya itu adalah akibat daripada gunting. Jadi kita tak naklah teknik-teknik yang kita perkenalkan di peringkat di akar umbi ini akan maksudnya akan menyekat bakat-bakat yang hebat ini untuk naik satu tahap yang tinggi. Sebab dia injured dan sebagainya. Tapi secara peribadi cikgu setuju tak yang pasal pegang-pegang ni? Pribadinya. Bagi saya tidak setuju. Tak setuju. Kalau saya lah tidak setuju. Saya lebih suka tengok yang penuh dengan full of teknik. Contohnya surat olahraga yang sebelum ini. Yang tak pegang tu untuk buat guntingan. Okey lagi. Yang jenis pegang-pegang. Macam saya cakap lah, kadang-kadang bila kita menyebut tarikan, isunya bukan di depan saja. Di belakang pun boleh tarik. Jadi macam pernah saya cakap, faktor keselamatan adalah faktor yang utama dalam sukan. Kalaulah macam ni punya cara, kaedah, macam-macam berita yang kita terima tentang kecederaan dan sebagainya, ini juga mungkin menjadi satu sekatan untuk kita pergi lebih atas. Sebab tak selamat. Betul. Kan? Taekwondo main kepala tapi tak pernah kita dengar. Kan? Dia yang merisaukan sekarang ni bukan setakat parent tau. Saya dah terbaca komen daripada beberapa orang guru silat yang tak benarkan anak sendiri masuk silat. Sebab dia kata apa? Bahaya. Kalau sampai guru silat pun tak percaya dengan sukan silat, masalah besar ni. Kalau kita tengok dari segi keselamatan tadi kan, tungkai kaki boleh diserang tapi tidak ada markah, tapi kita dah tumpulkan dengan menggunakan pad kaki tu, shin guard, ball guard pun sama, kan? Tangan kita dah ada, tapi kita lupa bahawasanya headgear kepala. Ini saya tadi semi soalan ni. Mungkin soalan saya yang terakhir ni pasal sebut pasal keselamatan. Ada pula yang mengatakan bahawa banyak je sukan yang teknik belakang ni digunakan. Judo lagi judo ke apa yang nama satu lagi jujutsu. Piling masih ada. Piling masih ada, hantak belakang masih ada. Tapi tak ada masalah pun. Sebab mereka kata satunya mattress yang digunakan oleh mereka. Mattress yang memang mattress yang dia menyerap hentakan dengan baik. Kita punya mattress ni keras sebenarnya walaupun nampak lembut. Yang keduanya headgear. Kenapa tak pakai headgear yang betul? So adakah cikgu setuju? Saya setuju dengan benda tu. Kalau kita tengok baru-baru ni, saya rasa Cikgu Azrul pun pernah pergi menjadi teknikal untuk di luar, khususnya di Asia Tengah. Mereka fokus kepada wrestling. Kyrgyzstan dan sebagainya. Dan kita tengok wrestling punya mat itu sangat baik untuk teknik yang kalau kita nak buat ni. Jadi maksudnya hentakan dia boleh buat, dia boleh serap lah hentakan tu. Setuju dengan Cikgu Azrul, kita nampak tebal tapi keras sebenarnya. Keras dan jatuhan itu boleh menyebabkan kecederaan yang serius lah. Begitu juga dengan teknik tadi, teknik judo dan sebagainya. Bagi saya lah, kadang-kadang macam saya cakap dengan Cikgu Azrul tadi, berbalik pada kita cakap tadi,
benda ni berlaku di peringkat akaumbi. Kecederaan serius ni berlaku di peringkat akaumbi, bukan di peringkat game di peringkat 5 bintang. Majoriti di akaumbi. Maksudnya sekarang ni, satu, saya tak salahkan atlet. Yang kedua, mungkin jurulatih tidak mengajar cara menjatuhkan badan dengan betul. Dia mengajar buat jatuhan je. Tapi kaedah landing dia tak ajar. Contoh kan. Contoh. Ataupun kaedah bagaimana permainan itu supaya tidak berlaku benda tu. Tidak berlaku supaya dia dapat tarikan tu dan mungkin kita boleh anti dengan cepat. Begitu. Jadi benda-benda ni bagi saya lah di peringkat akaumbi, kadang-kadang jurulatih dah terangkan, tetapi penerimaan atlet akaumbi ni dia perlahan. Sebab dia ikut staggered kan. Jadi saya mengharapkanlah kalau boleh pesaka, khususnya teknikal pesaka Malaysia, memikirkan semula. Dan saya rasa pun orang-orang hebat-hebat, orang kuat-kuat pesaka pun dah mula bercakap berbunyi tentang benda-benda ni kan. Jadi mungkin selepas ini adalah satu jalan, and then mungkin ada satu cadangan kertas kerja yang baik. Kalau pihak luar tak nak terima, tak apa, kita buat dalaman local law supaya kita dapat bangunkan modal insan ataupun atletik yang sedang banyak ni sebagai satu persediaan kita ke ada satu atlet holistik lah. Maksudnya dari segi teknik yang asas ni dah tutup mata pun boleh buat. Sebab di peringkat bawah ni kita dah hasah betul-betul. Cuma di peringkat atas ni kita nak belajar, nak serapkan dengan teknik-teknik baru je. Yang saya rasa teknik-teknik baru tu hanya tarikan je. Betul. Yang lain semua sama lebih kurang. Kan? Jadi betul. Saya setuju. Saya simpulkan kat sini macam cikgu. Saya simpulkan kat sini bahawa Cikgu Razli pun kurang selesa dengan teknik tarikan itu dan desak supaya dilihat semula, insya-Allah. Timing kan? Okey, cantik. Memang kita dah sampai ke time dia. Baik, mungkin akhir kata cikgu pada mereka-mereka sedang menonton podcast Ngopi Besar ni, nasihat ke apa ke untuk mereka lebih mendekati silat ke apa ke, silakan. Okey. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih sekali lagi lah pada Ngopi Warisan ni. Saya rasa podcast yang sepatutnya di-highlightkan. Sebab bagi saya orang Melayu, jati diri ni adalah silat. Jati dirinya adalah silat. Betul. Kalau orang Melayu tu sendiri tidak tahu bersilat, dia seolah-olahnya dia pincang. Dia tidak lengkap. Sebab kita kena ingat, selesanya kita pada hari ini adalah disebabkan orang silat. Disebabkan perjuangan-perjuangan orang silat dulu. Betul. Bukannya kita duduk macam ni, seronok-seronok macam ni. Sebenarnya ada orang yang dah terluka, dah susah dengan perjuangan-perjuangan dulu. Contoh yang jelas, Gayung sekarang filem. Dia tengah main sekarang ni. Mak Kilau. Dan menjadi satu senario pun. Dan menjadi satu senario. Kalaulah dia boleh bagi box office pada Blood Brothers, kan? Saya rasa tidak mustahil orang Melayu boleh bagi box office juga pada Gayung, dan juga dah dibuktikan pada Mak Kilau. Betul. Jadi saya mengharapkan jati diri orang Melayu ni pertama sekali berpegang kepada agama lah. Itu memang kita tak boleh nak. Yang kedua adalah kita kenal siapa diri kita. Dan apabila kita nak kenal diri kita, kita kena menyelami salah satunya, rukunnya adalah mempelajari silat. Sekurang-kurangnya dengan silat itu, maka kita kenal jati diri kita. Oh, aku ni kalau aku susunlah jalur aku ni, keluarga aku ni, rupanya aku ni, atuk aku dulu, moyang aku dulu orang silat rupanya. Mesti ada. Mesti ada. Kalau tidak, tak ada kita sebagai orang Melayu. Jadi saya mengharapkanlah, khususnya kalau secara umumnya, belajarlah silat. Kalau rasa macam tak minat silat pun, ambil tahu pasal silat. Mendekati silat. Mungkin dari segi pengurusannya. Kan? Dan kepada atlet yang sekarang ni tumbuh macam cendawan. Ramai kan? Yang berbakat. Pertama sekali saya kena ingatkan, pertama, apabila kita nak mencari kecemerlangan dalam gelanggang, nombor satu, adab kena jaga. Kita berlawan ni kadang-kadang bukan kita nak menjatuhkan air muka opponent kita. Kita dah tahu, kita dah markah dah tinggi lah. 60-10 contohnya. Kita balon suka hati juga. Bully lagi. Kan? Kita balon. Maksudnya saya teringat ada seorang sahabat saya lah.
jadi KP. Dia panggil budak tu. Dia sekolahkan budak tu depan tu. Dia kata, awak ni tak ada adab. Awak memang juara, tapi budak tu dah cedera. Markah awak dah tinggi, awak pergi bantai lagi dah. Kenapa? Jadi kadang-kadang orang melihat benda tu tak cantik lah. Kan? Awak orang silat, memanglah jati diri tu kan? Tapi kena kawal. Pertama adab. Dan yang keduanya, apabila kita di dalam gelanggang, kita adalah musuh. Kita ada matlamat kita sendiri. Tapi apabila keluar, kita kuatkan ukhuwah itu. Dan supaya tak kisahlah kau perguruan lain, kau tim lain, kau kelab lain, apabila kita berjumpa, kita sajalah yang akan rapatkan ukhuwah tu untuk naikkan silat, khususnya silat sukan lah. Baik, setuju. Saya orang yang suka dalam hati kata pada muka kau. Bila kata kau tengah leading jauh, kau bully lagi, tiba-tiba tertumbuk muka. Kalah bodoh panggil kan. Dis pada muka kau kan. Lepas tu benong. Betul benong. Aduh, menyesal yang aku dah leading jauh kan. Pada muka kau. Satu lagi yang pasal gayung tadi, saya setuju cikgu. Satu benda yang saya rasa kagum. Pada mulanya saya agak skeptikal sikit, agak risau bila penerbitan memilih nama gayung. Dia kata payah nak dapat sambutan orang silat secara overall pasal dia pakai nama gayung. Tapi saya mengejutkan bila antara orang yang update status dah pergi tengok dan promosikan juga filem tu ialah Datuk Megat sendiri, iaitu Maha Guru Muda. Dia presiden, dia Maha Guru Muda. Maha Guru Muda Silat Lincah. Ya, betul. Sedangkan dia lincah. Dan yang hari ni pula ada di Facebook perkongsian daripada tim cekap Malaysia. Ramai-ramai satu tim cekap Malaysia pergi tengok. So bagi saya macam ini satu bukti jelas bahawa silat Melayu ni dia bersatu melalui silat. Betul. Walaupun kau silat apa sekalipun, kau pakai nama gayung, aku hadir. Atas nama respect kepada silat tu sendiri. Bukan kerana kami ni nak suruh anak kami pergi join gayung, tidak. Tapi kami nak bagi anak kami tengok silat tu sendiri. Gayung pun besar. Gayung tu besar. Yes, betul. Nama tu besar. Baik, dan satu lagi saya juga menyeru, kalau kita tadi bila cikgu sebut pasal Mat Kilau dulu dia bawa office, tapi saya kena sahkan bahawa Mat Kilau ketika itu dia mendapat kutipan yang hebat, kerana ketika itu banyak ahli parlimen yang hantar 4-5 bas. Kan? Apa tidaknya buat untuk gayung juga? Betul. Sebab ini pun filem Melayu. Jadi patutnya ahli-ahli parlimen Melayu ni support lah. Betul. Hantarlah orang silat kampung kau pergi 2-3 bas pergi tengok kan. Macam dulu berlaku di Mat Kilau. Kami pun dapat sampai satu panggung free. Saya pun dapat. Saya pun dapat. Tapi yang untuk gayung ni tak ada kan? Belum lagi. Belum lagi lah. So cubalah buat. Bagi geng-geng KLCS hantar satu bas pergi kan. Ada pihak yang sambut usaha mengangkat budaya Melayu ni kan. Siapa lagi kalau bukan kita? Yes, betul. Terutama yang berduit tu. Betul. yang berduit tu. Okeylah, thank you kerana sudi hadir dalam podcast pemeriksaan. Dan saya harap insya-Allah podcast ni walaupun dia sendu, saya tetap akan teruskan begini. Dia sebenarnya dia bukan sendu, dia ada pengikut dia sendiri. Ada, insya-Allah. Dia ada pengikut dia bukan sendu. Cuma ada. kena selalu naikkan. Supaya orang yang tak tahu jadi tahu. Betul. Yang orang tak tahu ni sebenarnya dia tak tahu. Harap orang Melayu terutama orang silat ni support lah. Kerana inilah wadah rasmi silat Melayu di Malaysia. Betul. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Baik, insya-Allah.